Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Di sini saya nak tunjukkan cara kita melihat iklan yang diberikan oleh ClickSense. Macam mana kita boleh dapat duit daripada program tersebut. Jadi langkah pertama anda perlu login dahulu. Anda boleh pergi dekat clicksense.com. clicksense.com pun cukup. Lepas tu kalau ada perkataan login ataupun sign in, klik kat situ, masukkan ID dan password anda. Apabila sampai dekat sininya, klik dekat view ad. Dekat sini dia ada tunjuk iklan-iklan yang apabila kita tengok, kita akan dapat duit. Duit dia tak banyak lah. Ada yang 1 sen, tapi dalam USD lah. Ada yang 0.001 sen. Okay. Contoh dia, saya nak tengok iklan ni untuk dapatkan 1 sen tadi ni. Saya klik dekat sini, iklan dia. Nanti akan keluar satu tab baru. Dia akan tanya click on the cat, cari gambar kucing tu, klik. Ni saya nampak gambar kucing, saya klik di sini. Dan apabila dia keluar ni, dia akan suruh kita tunggu. Yang ini iklan ni kita perlu tunggu 30 saat tadi. Jadi kita tunggu sampai dia habis. Okey, sekarang tengok dia dah habis. Your click has been validated. You have been credited 1 cent. Okey, yang ini kita boleh tutup. Dan kita boleh tengok yang lain pula. Yang ni tak lama, 3 saat je. Kita kena tengok iklan dia. Kita klik dekat sini. Sama juga, click on the cat, cari gambar kucing. Klik gambar kucing tu. Okey, dia kata you have been credited 0.001 cent. Apabila dah tulis saja macam ni je, kita boleh tutup. Dan kita boleh sambung tengok semua iklan-iklan dia. Barulah duit akan dimasukkan. Cari gambar kucing, klik. Tunggu 3 saat. Dia tulis macam ni, maksudnya duit tu dah masuk. Itulah kerja kita dalam ClickSense untuk kita dapatkan duit. Harap video ni akan membantu kita. Terima kasih.